Bekerja dengan tenang dan aman sambil memperoleh rezeki yang setimpal, halal dan berkat adalah impian setiap insan. Bos dan rakan kerja yang baik pula merupakan anugerah yang sangat berharga. Namun dalam perjalanan bekerja, cabaran dan dugaan adalah lumrah hidup. Ada beberapa perkara yang perlu kita renungkan ketika berada di tempat kerja. Di pejabat, seringkali berlaku pertempuran antara emosi dan akal. Emosi mungkin mengajak kepada kemalasan, tetapi akal menuntut tanggungjawab untuk menyiapkan tugas. Bekerja sepenuhnya menggunakan akal tanpa sentuhan emosi manusiawi akan mencetuskan tekanan, kekejaman dan ketandusan jiwa. Sebaliknya, jika hanya bergantung pada emosi tanpa pertimbangan akal, ia boleh membawa kerugian masa, tenaga dan kebodohan. Keseimbangan adalah kunci. Akal yang dominan memastikan kerja dapat diselesaikan dengan cekap, pantas dan hasil yang memuaskan. Manakala sentuhan emosi menjadikan kita lebih manusiawi, memahami dan penuh empati dalam menjalankan tanggungjawab. Pertembungan antara emosi dan akal adalah sebahagian daripada asam garam kehidupan yang tidak dapat dielakkan. Namun dengan berpandukan akal yang waras dan hati yang tulus, setiap keputusan yang diambil berpotensi membawa kebaikan dan keberkatan, insya-Allah.